A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat lagi kita bertemu dan bersiaran secara langsung dari studio UKM dalam rancangan Bicara Santai Muslim Wadah Tarbiyah Anda. Harapan saya agar saudara dan saudari di luar sana sentiasa dalam keadaan yang baik dan berada di bawah lembayung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini Bicara Santai Muslim menghidangkan anda dengan suatu topik yang cukup menarik, iaitu mengenai kekasih Allah Muhammad bin Abdullah, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan topik kali ini adalah bertajuk Aku Cinta Dia. Topik ini adalah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, rasanya tidak akan lengkap dan berseri rancangan kita ya tanpa adanya tetamu undangan yang mana akan bersama-sama dengan kita bagi membincangkan topik kita kali ini. Baiklah, bersama-sama dengan saya di studio pada hari ini iaitu saudari Siti Farah Nadia Sufaat, berasal dari Skudai Johor, yang mana beliau masih menuntut di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, dan kini beliau mengambil jurusan dakwah dan kepimpinan dalam modul komunikasi. Assalamualaikum Cik Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke studio dan terima kasih kerana sudi memenuhi jemputan kami pada hari ini ya. Terima kasih kembali ya. Cik Farah, apa khabar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Cik Farah lebih selesa dengan panggilan Cik, saudari, ustazah ataupun puan? Pada saya cukup dengan panggilan Cik. Cukup dengan puan ya. Okey, Cik Farah sudah berkahwin atau belum? InsyaAllah akan datang. InsyaAllah akan datang. Baik, Alhamdulillah. Tapi kali ini akan menyentuh tentang cinta ya, saudara dan saudari. Apakah maksud sebenarnya cinta? Adakah maksudnya sayang? Adakah ianya ada kaitan dengan pengorbanan atau kesanggupan sehingga melibatkan jiwa dan raga? Jadi baiklah, cinta yang dimaksudkan dalam topik kita pada kali ini ialah cinta yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saya, jika kita cinta kepada Rasulullah adalah kita beriman dengan baginda dan mengamalkan segala percakapan dan perbuatan baginda yang pernah baginda lakukan suatu ketika dahulu. Dan cinta tersebut mestilah meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap penjuru. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sebagai persoalan topik kita yang pertama. Sebagai sedikit pencerahan lah ya, buat penonton-penonton di rumah, boleh tak Cik Farah ceritakan serba sedikit mengenai ringkasan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pengenalan topik kita pada hari ini. Baik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara kita, Cik Afifah, dan terima kasih juga kepada Bicara Santai Muslim kerana sudi memanggil saya untuk membincangkan mengenai tajuk kita, iaitu Aku Cinta Dia. Pertama kali saya mendengar Aku Cinta Dia, ia merupakan satu tajuk yang cukup indah, cukup mendalam, cukup membawa boleh ditafsirkan yang pelbagai maksudnya. Bila dikatakan dengan cinta, ungkapan cinta itu adalah cinta tidak terlalu asing kepada manusia itu sendiri, kerana manusia itu sendiri lahirnya daripada perasaan kasih sayang ibu bapa kita sendiri ke dunia ini kan. Dan siapakah dia? Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi junjungan kita. Pepatah Melayu ada mengatakan mengenai tidak kenal maka kita tidak akan cinta. Oleh itu marilah kita sedikit mengenal mengenai sejarah ringkas baginda yang supaya kita dapat mengambil kembali pemikiran kita, ingatan kita kepada junjungan Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sedikit biodata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama diberi iaitu Nabi Muhammad, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tarikh lahirnya lahir pada subuh Isnin, iaitu pada 12 Rabiul Awal, iaitu tahun gajah. Nama bapa baginda adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan nama ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Dan Nabi SAW pernah disusui oleh dua orang wanita yang mulia. Yang pertama iaitu Suwaibah dan kedua iaitu Halimah binti Zaid.
Okey, kita menyusuri serentetan perjalanan Rasulullah SAW sehingga kewafatan Rasulullah SAW itu sendiri. Pada usia 5 tahun sidang penonton sekalian, berlakunya peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh 2 orang malaikat untuk membersihkan hati Nabi SAW dengan menggunakan air Zam-Zam itu sendiri. Ya, begitu hebatnya Allah kurniakan, Allah jadikan Nabi Muhammad ni sebagai kita punya utusan ya. Okey, meningkat usianya 6 tahun dan 8 tahun, Nabi SAW melalui satu perjalanan sebagai seorang anak yatim. Yang pertama iaitu ibu Nabi sendiri, iaitu kewafatan Nabi, dan keduanya iaitu datuknya iaitu Abdul Muttalib. Meningkat pada usia 25 tahun, kita sedia maklum bahawa terdapat Nabi telah terlibat dengan dunia perniagaan bersama dengan penjualan barang bersama dengan Siti Khadijah binti Khuwailid, di mana ketika itulah Nabi melalui selok belok perniagaan, dan di situ jugalah Nabi SAW ini mula timbulnya bibit-bibit percintaan dengan Siti Khadijah, dan ketika itulah Nabi SAW masuk meminang Siti Khadijah itu. Meningkat pada usia 35 tahun, junjungan mulia kita, iaitu berlakunya satu banjir besar yang melanda di Mekah, yang akhirnya menyebabkan kota Mekah itu sendiri roboh dan menyebabkan pembinaan semula kota Mekah itu sendiri. Di sini Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan batu Hajarul Aswad itu sendiri ke tempat asalnya. Kita sedia maklum saudara-saudari sekalian bahawa pada usia 40 tahun Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira sebagai pelantikan menjadi Nabi dan Rasul pada akhir zaman ini. Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Ketika inilah dunia Islam mengalami satu kesedihan dengan kehilangan junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW wafat di Madinah, iaitu pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Saudara-saudari sekalian, teringat saya kepada satu kisah mengenai ketika kewafatan Nabi, iaitu kisah Umar yang terlalu sedihkan, tidak dapat menerima hakikat kecintaan kewafatan Nabi itu, sehingga kan dia tidak mempercayai akan kewafatan Nabi, yang akhirnya menyebabkan dia sanggup mengatakan barang siapa yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu telah wafat, maka dia sendiri akan memotong tangan serta kakinya sendiri. Di sini kita dapat lihat ya bagaimana kecintaan yang mendalam Nabi sendiri, Umar sendiri, sahabat-sahabat yang sezaman dengannya. Di sini kita boleh lihat Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabat dalam dunia yang sebenar. Ya, lihat begitu cintanya Umar Al-Khattab ni terhadap Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ada sambungan lagi ringkasan Nabi Muhammad? Tidak ada ya. Baiklah, begitu tadi ringkasan hidup baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diterangkan oleh Cik Farah. Begitu panjang dan lebar ya Cik Farah terangkan kepada kita tadi, jadi kita mempunyai sedikit penjelasan lah. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Baiklah saudara, kita akan berehat seketika dan akan kembali selepas ini dengan persoalan yang akan membawa anda terus setia bersama kami dalam Bicara Santai Muslim, wadah tarbiyah anda.
Pergi ke kedai membeli keli diletak di dalam peti. Alhamdulillah, kita bersua kembali. Terima kasih kerana setia menanti. Kini kita kembali bersiaran dalam rancangan Bicara Santai Muslim, wadah tarbiyah anda. Wajahnya bersinar bak cahaya rembulan, akhlaknya seindah Al-Quran. Allahu Akbar, begitu indahnya baginda kita. Itulah dia perumpamaan yang kita boleh umpamakan kepada baginda Rasulullah SAW. Saudara, kita masih membincangkan topik kita, iaitu aku cinta dia, iaitu aku cinta Rasulullah SAW. Saudara, kalau kita kata kita cinta Rasulullah, maka kita perlu buat dan amalkan apa yang Rasulullah pernah lakukan sebelum ini. Sebolehnya kita cuba sedaya upaya agar peribadi baginda dapat kita contohi sebagai uswatun hasanah, iaitu sebagai role model dalam kehidupan kita. Jadi untuk persoalan yang ketiga ini, apakah bukti atau cara-cara yang kita perlu laksanakan bagi menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Jadi saya mempersilakan Cik Farah untuk menjawab persoalan ini. Dipersilakan. Sekali lagi terima kasih. Bukti sama-sama cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bila menyebut mengenai perkara ini, perkara Rasulullah SAW, ia dekat dengan hati kita, ia mudah menyentuh hati sanubari kita. Sedang penonton sekalian, walaupun cinta sebenarnya adalah amalan hati, namun kebenaran cinta itu mestilah dibuktikan dalam bentuk yang nyata. Dikatakan mencintai seseorang tetapi tidak merealitikannya ke dalam dunia yang nyata. Sama juga apabila kita dikatakan sesuatu, mengatakan kepada seseorang itu mengenai sesuatu perkara, sudah pasti ia memerlukan bukti yang nyata yang mampu membuat orang lain mempercayai apa yang kita katakan. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang telah ditinggikan, yang telah diangkat darjatnya, elok rasanya kita mengetahui bagaimana bukti cinta kita ini. Yang pertama iaitu patuh kepada baginda dan mengikuti ajarannya. Apa yang dikatakan dengan patuh? Kepatuhan adalah menuruti, mengikuti. Kepatuhan seseorang terhadap ajaran Rasulullah SAW adalah menjadi bukti yang paling kuat menandakan kebenaran cinta kita itu. Tanpa kita mengatakan iya kita mencintai tapi tidak melaksanakannya, bermakna cinta itu adalah cinta palsu. Teringat saya mengenai tertibnya cinta ini. Bila kita jatuh cinta kepada seseorang, kita akan suka kepada seorang apa yang ada padanya, dan seboleh mungkin kita akan memenuhi apa yang dia suka itu, kan? Dan seterusnya iaitu mengenai bukti yang kedua, mengagungkannya, iaitu ta'zim dan menghormati baginda. Asas kepada ta'zim ini adalah kepada Nabi ialah dengan membenarkan segala perkhabaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, mematuhi segala suruhannya, menjauhi segala larangannya dan beribadat kepada Allah dengan cara yang disyariatkan. Namun di sini Rasulullah SAW ada mengatakan, menegur kita, jangan sampai kita menegur Nabi itu melebihi yang selayaknya, yang sehaknya. Rasulullah SAW menyebut, ada bersabda yang bermaksud, janganlah kamu keterlaluan dalam menyanjungi aku sebagaimana sanjungnya yang diberikan oleh orang Nasrani kepada terhadap Isa anak Maryam. Sesungguhnya aku ini adalah hambanya, oleh itu panggillah aku Abdullah, iaitu hamba Allah, dan Rasulnya, iaitu pesuruh Allah. Di sini kita dapat lihat bagaimana tingginya kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kerendahan hatinya di hadapan Allah, sedangkan ketika itu Rasulullah SAW telah diangkat darjatnya setinggi-tinggi darjat umat manusia. Yang ketiga, bukti yang ketiga seterusnya ialah kita perlu banyak mengingatinya, merindui melihat wajahnya dan ingin sangat bertemu dengannya. Kenapa? Sewajarnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW merasai kenikmatan, kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kita ini tidak berada di dalam sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi kita dapat merasai nikmatnya. Teringat saya kepada satu sabda Rasulullah SAW, orang yang paling aku cintai di kalangan umatku ialah orang-orang yang sesudahku. Sesudahku itu siapa? Sesudahku itu adalah kita, umat Nabi Muhammad SAW kini. Sedang penonton sekalian, bukti yang seterusnya adalah mencintai keluarganya, kaum kerabatnya dan sahabatnya. Kita mencintai seseorang insan bukan sekadar kita mencintai insan itu sahaja, tetapi kita mencintai turut mencintai keluarganya,
sahabat handainya, kaum kerabatnya. Bagaimana bila ditanyakan bagaimana mencintai keluarganya? Dengan cara kita menghormati, mengakui keutamannya, memelihara kehormatannya dan menjaga kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Seterusnya dan yang terakhir iaitu mencintai sunnahnya dan para ulama yang gigih menyebarkan dakwah Islam itu sendiri. Kenapa kita perlu, bila ditanya kenapa kita perlu amalkan sunnah Nabi, kenapa kita perlu amalkannya? Kerana bila ditanya begini, hanya satu jawapan, tiada yang lain, ialah kerana kekuatan orang Islam itu sendiri terletaknya pada amal ibadat itu sendiri. Ya, pada amalan ya. Oleh itu laksanakanlah amal ibadat ataupun sunnah Rasulullah SAW kerana hakikatnya semata-mata adalah untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Kekuatan orang Islam itu adalah apabila Allah itu bersama dengan umat Islam itu sendiri. Jadi apabila Allah tidak bersama dengan kita, bermakna umat Islam ini terlalu lemah. Dalam masa yang sama kita perlu menjagai, perlu menghargai perjuangan ulama masa silam kita yang telah berjuang dalam menyampaikan dakwah kepada seluruh umat Islam di muka bumi. Jadi itu sajalah daripada saya untuk soalan yang kali ini. Sesungguhnya betapa Rasulullah SAW ni adalah seorang yang maksum ya, Cik Farah. Ya, begitu. Jadi sebagai tambahan, kita perlulah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Cik Farah. Jadi begitulah tadi 5 cara yang diutamakan sebagai bukti cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sedikit tambahan, ada apa-apa lagi yang ingin Cik Farah tambahkan sebagai kita nak tingkatkan lagi bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, seperti baca Al-Quran ke, kita mengamalkan sunnahnya seperti sedekah dan sebagainya. Kita lihat di zaman sekarang ramai yang mengatakan kita itu dibesarkan dengan rasa cinta. Tetapi berapa ramai di muka bumi ini yang benar-benar menikmati, benar-benar memahami maksud sebenar cinta itu. Ya, kita mencintai seseorang tetapi kita tidak mencintai yang selayaknya. Di zaman sekarang kita dapat lihat bagaimana masyarakat menjadi satu fenomena mengatakan menjadikan artis itu sebagai idola mereka. Idola kepada mereka. Jadi ini menjadi adakah salah? Bila ditanya adakah dia salah Ustazah bila dikatakan salahkah saya untuk menjadikan artis itu sebagai role model? Jawapan saya tidak salah selagi mana kita menjaga batas. Sama juga bila ditanyakan adakah memakai tudung itu wajib Ustazah, bila ditanyakan begitu saya katakan tidak, kerana menutup aurat itu wajib, bukannya memakai tudung itu adalah wajib. Sama keadaannya begini. Okey, baiklah. Ya, begitulah tadi beberapa sedikit penerangan yang diterangkan oleh Cik Farah kita. Dan kesimpulan pada persoalan yang kedua ini ialah saya dapat simpulkan bahawasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mestilah patuh dan taat kepada baginda serta mengamalkan segala sunnah-sunnahnya. Baiklah, terima kasih di atas huraian yang telah diterangkan oleh Cik Farah sebentar tadi. Jadi kita akan berehat seketika bagi memberi peluang kepada pesanan penaja. Saksikan kami selepas ini. Keluarga adalah kesayangan saya, begitu juga dengan kerjaya. Penampilan yang bersih dan sempurna perlu sentiasa dijaga rapi. Untuk nafas lebih segar, ubat gigi Mukmin Pudina Asli, pilihan terbaik saya. Ubat gigi Mukmin Pudina Asli. Formula kalsium MPP-nya membantu mencegah kerosakan pada gigi dan gusi. Produk halal yang diiktiraf. Kesegarannya membuatkan saya yakin dan bersedia sepanjang masa. Mukmin, pilihan yang terbaik. Baik, Alhamdulillah kita masih lagi bersiaran secara langsung dari Studio UKM membincangkan topik mengenai cinta terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang tidak cukup selama setengah jam. Saya rasa saya nak duduk lama-lama dalam studio ni sebab rasa seronok kita nak bincangkan tentang Rasulullah ya. Nak kita nak bincangkan tentang cinta kita kepada baginda. Okey. Jadi memandangkan masa yang telah diberi adalah 30 minit, kita terus kepada
persoalan yang ketiga. Okey, mengamalkan apa yang baginda suruh adalah salah satu tanda cinta kita kepada Nabi. Jadi kita nak tahu kenapa perlunya kita nak tanamkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagi mengupas persoalan akhir ini, saya ingin serahkan kembali kepada Cik Farah. Soalannya, kenapa kita perlu cinta kepada dia? Kenapa kita perlu bercinta? Kenapa kita perlu cinta kepada dia? Ya, saudara-saudari sekalian, selepas iman dan akidah, pengukuhan iman seorang Muslim itu dikuatkan dengan keimanan kepada Rasulullah SAW. Beriman kepada Rasulullah SAW menjadi satu, mestilah kita sampai ke peringkat buat apa yang Nabi lakukan. Mencintai seseorang tetapi mencintai Nabi tapi tidak melaksanakan apa yang Nabi SAW katakan, suruh lakukan, kan? Kerana dan bila memilih untuk membuat segala sunnah Nabi ini, bukanlah pilih-pilih pula, kan? Tapi segalanya mestilah diikuti. Kerana apa? Kerana segala perlakuan Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tiadalah segala yang datang dari Nabi wahyu. Maafkan saya, tak adalah segala yang datang dari Nabi itu ada nafsu, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Jelas di sini kita lihat bagaimana akhlak Nabi itu, segala perlakuan Nabi adalah hadir daripada adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu melakukan apa yang Nabi telah suruhkan kepada kita lakukan. Itu sebab kerana Nabi dilahirkan atau diutuskan dari kalangan manusia. Saudara-saudari sekalian, cuba kita singkap kembali, cuba kita fikir kembali, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi itu di kalangan para malaikat, bagaimana keadaannya? Sedangkan fitrahnya tidak sama dengan kita, di mana Nabi di kalangan malaikat ini fitrahnya berbeza dengan kita, kan? Yang pertama, malaikat ini tidak bernafsu, tidak makan, tidak minum. Ia amat berbeza dengan kehendak kita. Sedangkan manusia ini sendiri makan, minum, bernafsu, keinginan untuk berkahwin. Di sini kita nampak perbezaan dunia malaikat dengan manusia. Kenapa saya katakan di situ begitu? Kerana bila di kalangan manusia itu sendiri, Allah utuskan Nabi di kalangan manusia itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Tujuan agar mudah maklumat itu sampai kepada kita. Mudah berinteraksi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa manusia, bukannya bahasa lain. Dan di situlah antara hikmahnya. Kehidupan Rasulullah ini berlandaskan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah untuk kebaikan dan manfaat, kemaslahatan umat itu sendiri. So, kita teruskan kepada kenapa mesti kita mencintai Rasulullah? Kenapa mesti mencintai Rasulullah? Kenapa tidak lain? Kenapa tidak insan mulia yang lain, kan? Kerana Nabi Muhammad adalah insan yang paling mulia. Yang pertamanya ialah kerana Nabi terlalu cinta kepada kita. Apa bukti Nabi sangat cinta kepada kita? Boleh kita tanya, apa bukti Nabi sangat cinta kepada kita? Bila ditanyakan begitu kepada saya akan katakan, bacalah sejarah. Bacalah sejarah sebelum Nabi diwafatkan. Sebelum Nabi wafat, antara perkataan yang terakhir Nabi ialah ummati, ummati, ummati. Iaitu umatku, umatku, umatku. Apa maksudnya? Di sini Nabi begitu mendalam rasa kasihnya kepada umat, terlalu risau akan kenikmatan, risau akan keadaan umat itu, iaitu dari segi di dunia hinggalah ke akhirat. Umat itu adalah siapa, saudara-saudari sekalian? Umat itu adalah kita, bukan orang lain, bukan di zaman lain. Ya, menurut satu riwayat lagi, ketika Nabi SAW dibangkitkan di padang mahsyar, kelak Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Antara persoalannya apa agaknya, ya? Antaranya ialah, di manakah umatku? Bangkitnya Nabi terus tanyakan, di mana umatku? Kitalah tu umatnya, kitalah. Nabi juga pernah menyatakan dalam satu hadis yang bermaksud, bahagialah siapa yang melihatku dan beriman kepadaku. Kemudian Nabi SAW menyebut 3 kali lagi, bahagialah, bahagialah, bahagialah siapa yang tidak melihatku tapi tetap beriman kepadaku. Siapakah itu, saudara-saudari sekalian? Ia adalah kita umat kita zaman sekarang. Itulah beruntungnya kita, kan? Seterusnya, sebab kedua, kenapa mesti mencintai Nabi? Sebab Nabi tanda kesempurnaan iman seseorang Muslim itu sendiri. Maknanya kalau kita tak cinta kepada Nabi, bermakna iman kita tidak sempurna.
Sabda Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku dan Allah lebih dicintai berbanding dengan yang lain. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah dan bertanya, aku sayangi diriku ya Rasulullah, lepas itu barulah aku sayangi padamu ya Rasulullah. Nabi tak lalu terus menjawab, cintailah aku terlebih dahulu sebelum kamu mencintai yang lain, sekiranya iman kamu tidak sempurna. Lihat di sini bagaimana tingginya cinta kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Yang seterusnya iaitu Nabi sangat banyak jasa kepada kita. Jasa Nabi bukan setakat kecil-kecilan, bukan kecil, tak boleh ditebus dengan wang. Ya, sangat jasa besar Nabi, sangat besar. Terlalu banyak. Jasa Nabi pada kita, terutamalah jasa Nabi yang paling besar adalah memperkenalkan kita kepada pencipta kita. Siapa pencipta kita? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sanggup berkorban segala harta benda, keluarga baginda, segala. Nabi tidak akan tidur selagi mana di dalam poketnya memiliki wang dirham, satu jumlah wang dirham di dalam poketnya. Sehingga kita nampak di situ bagaimana Rasulullah memperjuangkan seluruh hidupnya untuk agama Islam ini. Okay, selain daripada itu, mukjizat terbesar Nabi adalah Al-Quran, ya, Cik Farah. Itu tidak disangka lagi lah. Semata-mata benda itu semua adalah untuk mendidik pelapis agar ada penyambung generasi hingga Islam sampai ke hati kita pada hari ini. Itulah kenapa kita perlu sangat bersyukur, merasai nikmat iman dan Islam. Sebagai contoh, ya, bapa saudara Nabi, iaitu siapa dia? Iaitu Abu Talib. Abu Talib adalah merupakan bapa Nabi, bapa saudara Nabi. Walaupun dakwah telah sampai kepada Abu Talib kerana ia adalah antara insan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi hatinya tidak tercuit dengan Islam itu, tidak tercuit dengan keindahan Islam itu sendiri. Di sini kita lihat bagaimana hidayah itu sendiri adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu mahalnya Islam itu sebenarnya kepada kita semua. Kemudian kita mesti cintai Nabi sebab Nabi adalah makhluk Allah yang paling maksum, yang tidak ada salah dan cacat celanya. Saudari-saudari sekalian, Rasulullah SAW terpelihara daripada sebarang keaiban. Malah baginda mendapat Al-Quran seperti mana pengacara kita menyebut tadi, iaitu Al-Quran ini sebagai mukjizat, sebagai panduan hidup manusia itu sendiri. Peganglah Al-Quran, sudah pasti Al-Quran itu sendiri akan menjaga kita. Jelas sekali, mencintai Nabi bermakna kita mencintai seorang insan yang agung dan amat mulia. Justru cintailah Nabi Muhammad SAW sebelum kita mencintai insan lain. Kerana baginda membimbing kita kepada kebenaran. Huraikanlah ayat-ayat Al-Quran agar kita lebih mengenali Nabi Muhammad SAW, agar tersingkap segala kelebihan Nabi Muhammad SAW. Nabi juga tidak jemu-jemu memberi nasihat agar umatnya selamat di dunia hingga ke akhirat. Ya, insya-Allah. Baik, jadi untuk menyempurnakan iman kita, cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW adalah dengan cara kita cinta kepada segala yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan mengutamakan Allah Subhanahu Taala. Okey, di samping itu sebagai tambahan, Nabi Muhammad SAW telah bersabda sebelum kewafatan baginda, harta terakhir yang baginda tinggalkan untuk umatnya adalah ada dua, iaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah, kata-kata Nabi. Jadi nampaknya kita dah hampir tiba ke penghujung rancangan. Sebenarnya kalau boleh saya nak berada lama lagi, tapi memandangkan masa yang berbaki ini tidak mencukupi. Namun sebelum wawancara kita pada kali ini berlabuh tirai, saya mohon kepada Cik Farah untuk menyampaikan sedikit kata-kata nasihat, kata amat terakhir kepada penonton-penonton di rumah pada minggu ini. Jadi silakan Cik Farah. Okay, sebagai akhir sekali, iaitu kenalilah Nabi kita, kita pelajarilah sirahnya, memahami hadisnya, cintailah Nabi dengan apa yang dicintainya. Okay, sedikit, Nabi Muhammad SAW ini adalah cemerlang dalam pelbagai dimensi. Cinta Nabi lengkap daripada sekecil dari Nabi, sejak Nabi dilahirkan, kanak-kanak, meningkat remaja, meningkat dewasa, meningkat belia, sehinggalah dia tua, sehinggalah wafat. Daripada orang biasa
baginda diangkat menjadi insan yang mulia di kalangan manusia itu sendiri. Sabda Rasulullah SAW, saya akhiri dengan kata-kata sabda Rasulullah ini, sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku, dan sesiapa yang mencintai aku, nescaya dia bersama-samaku di dalam syurga. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada pengacara. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih ya Encik Farah. Saranan terakhir saya, marilah sama-sama saya, pengacara saya, tetamu jemputan dan penonton-penonton di rumah, marilah kita sama-sama mengagungkan baginda dengan cinta yang kokoh, sentiasa berselawat, mengamalkan sunnah-sunnah baginda serta cintakan Al-Quran ya. Baiklah saudara, kini tamat sudah wawancara Bicara Santai Muslim Wadah Tarbiyah anda. Saya selaku wakil kru Bicara Santai Muslim memohon kemaafan jika terdapat sebarang kesilapan. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan dalam isu yang bakal bawa anda untuk terus setia bersama dengan kami. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang kurang sebaliknya juga datang daripada Allah, namun Allah menyandarkan ia kepada diri saya yang serba lemah dan fakir ini. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.